Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya, Masri Muhammad, dalam siri Malaysiaku episod yang ke-65 kali ini. Bagi kawan-kawan dan rakan-rakan yang baru saja masuk ke channel saya, sila subscribe dahulu. Mudah-mudahan ia membantu saya untuk berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, apabila kita ingin berbicara tentang kemajuan dunia Islam, maka ramai di antara kita membayangkan negara-negara yang kaya minyak di Timur Tengah merupakan negara-negara yang mengunggulinya, ataupun negara yang mempunyai ramai penduduk Islamnya seperti Indonesia mengunggulinya. Namun hakikatnya, sebuah negara di Asia Tenggara dengan hanya sekitar 35 juta penduduk telah muncul sebagai antara model pembangunan Islam yang paling berjaya di dunia. Ya, itulah negara kita, Malaysia, negara kecil di Asia Tenggara yang penduduk Muslimnya sekitar 60 hingga 65% sahaja. Malaysia bukan sahaja membuktikan bahawa Islam dan kemodenan boleh bergerak seiring, malah berjaya membina ekosistem ekonomi, pendidikan dan pengurusan yang menjadi rujukan dunia. Persoalannya, apakah indikator-indikator yang menyebabkan Malaysia berjaya mencapai semuanya ini? Daripada sistem ekonomi Islam yang menduduki tangga teratas dunia, industri halal yang paling dipercayai, sistem pengurusan haji yang menjadi contoh antarabangsa, destinasi pelancongan mesra Muslim tertinggi di dunia, sehinggalah Universiti Islam bertaraf dunia, Malaysia telah menunjukkan bahawa nilai-nilai Islam boleh diterjemahkan kepada pencapaian yang nyata. Yang pertama, ekonomi Islam terbaik dunia. Pencapaian paling menonjol Malaysia ialah dalam bidang ekonomi Islam. Menurut laporan State of the Global Islamic Economy, Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai ekonomi Islam nombor 1 dunia, mengatasi negara-negara seperti Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu dan Indonesia. Kedudukan ini bukan berlaku secara kebetulan. Malaysia membangunkan sistem kewangan Islam yang lengkap, daripada perbankan Islam, takaful, sukuk, pengurusan aset, sehinggalah kepada pasaran modal Islam. Apa yang menjadi Malaysia unik ialah keupayaannya menggabungkan prinsip syariah dengan keperluan ekonomi moden. Menurut laporan berkenaan, Malaysia menonjol di dalam kewangan Islam, industri makanan halal dan juga farmaseutical dan kosmetik halal. Hari ini Malaysia dianggarkan mengawal sekitar 36% kewangan Islam dunia. Lebih penting, kejayaan ini menunjukkan bahawa ekonomi Islam bukan sekadar teori agama, tetapi mampu menjadi model pembangunan yang praktikal, moden dan mampan. Yang kedua, industri halal paling diyakini di dunia. Jika ada satu perkara yang membuatkan nama Malaysia dikenali oleh umat Islam di seluruh dunia, ianya adalah pensijilan halal. Logo halal Malaysia dianggap antara pensijilan halal paling dipercayai dan paling ketat di dunia. Apabila pengguna Muslim melihat logo halal Malaysia, mereka bukan sekadar melihat satu tanda pada bungkusan produk. Sebenarnya mereka melihat simbol integriti, ketelusan dan keyakinan. Malaysia menjadi peneraju global dalam sektor makanan halal. Dalam laporan ekonomi Islam global, Malaysia berkali-kali menduduki tangga teratas dalam kategori halal food dan juga beberapa sektor halal yang lain. Sebagai leader dalam industri halal dunia ini, Malaysia sekarang ini sedang bekerjasama dengan lebih 46 negara dan mengiktiraf 84 logo halal di seluruh dunia.
Yang ketiga, pengurusan haji terbaik dunia. Apabila musim haji tiba, nama Malaysia sering disebut sebagai antara negara yang mempunyai sistem pengurusan haji terbaik di dunia. Rahsia kejayaan ini terletak pada institusi yang unik, iaitu Tabung Haji, sebuah organisasi komersial yang juga menjadi contoh unggul di kalangan negara-negara Islam. Ditubuhkan pada tahun 1963, Tabung Haji membolehkan umat Islam menyimpan wang secara patuh syariah sambil membuat persediaan untuk menunaikan ibadah haji. Model ini begitu berjaya sehingga menjadi rujukan banyak negara-negara Islam yang lain. Jemaah Haji Malaysia menerima latihan yang sistematik, bimbingan agama yang menyeluruh serta sokongan logistik yang tersusun. Jadi daripada kursus persediaan, urusan visa, pengangkutan, penginapan sehinggalah kebajikan ketika berada di tanah suci, semuanya dirancang secara profesional. Tidak heranlah pengurusan haji Malaysia sering menerima pujian daripada pelbagai pihak, termasuk pihak berkuasa Arab Saudi sendiri. Kejayaan ini menunjukkan bahawa pengurusan berteraskan Islam boleh mencapai standard dunia apabila disokong oleh perancangan yang cekap dan budaya integriti. Yang keempat, Universiti Islam bertaraf dunia. Di dalam bidang pendidikan pula, Malaysia mempunyai satu institusi yang menjadi kebanggaan dunia Islam, International Islamic University Malaysia, atau lebih dikenali sebagai IIUM. Ditubuhkan dengan visi mengintegrasi ilmu moden dan nilai Islam, IIUM berjaya menarik pelajar lebih daripada 100 buah negara. Di dalam top 10 ranking universiti Islam dunia dalam tahun 2024, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berada di ranking kedua dunia, hanya di belakang Universiti Al-Azhar, Kahirah, Mesir. Kedudukan IIUM ini yang konsisten dalam kalangan universiti Islam terbaik dunia menunjukkan bahawa pendidikan Islam mampu bersaing di peringkat antarabangsa tanpa mengorbankan identiti dan juga prinsipnya. Di sini sains, teknologi, perubatan, undang-undang dan ekonomi tidak dipisahkan daripada nilai-nilai Islam. Ramai alumni IIUM ini hari ini menjadi pemimpin, akademisian, profesional dan tokoh masyarakat di pelbagai negara di dunia. Dan yang kelima terakhir ialah pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Di dalam tahun 2025, Malaysia terus mengekalkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim terbaik dunia selama 10 tahun berturut-turut. Kejayaan ini terbukti apabila Malaysia mengungguli carta Global Muslim Travel Index secara konsisten, mengalahkan negara-negara Islam yang lain seperti Indonesia dan Turki. Kejayaan Malaysia menguasai pasaran pelancongan Islam yang dikenali sebagai Muslim Friendly Tourism didorong oleh gabungan beberapa faktor. Yang pertama, infrastruktur dan kemudahan ibadah yang mudah. Malaysia menyediakan ekosistem yang sangat mesra ibadah. Di seluruh negara, pelancong boleh menemui surau atau masjid di pusat beli belah, kawasan rehat lebuh raya dan bangunan pejabat dengan mudah. Kebanyakan premis ini juga menyediakan ruang solat yang bersih serta kelengkapan wuduk. Yang kedua, makanan halal yang meluas. Jadi kedapatan makanan halal yang mudah di seluruh negara kita membuatkan pelancong-pelancong Muslim berasa tenang dan tidak risau tentang makanan halal mereka bila berada di Malaysia. Yang ketiganya, diakui oleh pelbagai pihak bahawa negara kita, Malaysia, adalah sebuah negara yang selamat dan kurang jenayah. Jadi pelancong-pelancong Islam berasa selamat dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan budaya setempat
tanpa perlu bimbang tentang diskriminasi. Sudah tentu dan pasti bahawa negara kita Malaysia mempunyai pelbagai cabaran-cabaran yang perlu diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Namun pencapaian yang telah dibina selama beberapa dekad ini menunjukkan bahawa Islam bukan penghalang kepada kemajuan. Sebaliknya, apabila prinsip-prinsip Islam diterjemahkan melalui ilmu, integriti dan tadbir urus yang baik, ianya mampu untuk menjadi asas kepada sebuah negara yang progresif dan berjaya. Di dalam banyak aspek, Malaysia sebenarnya telah menunjukkan bagaimana Islam boleh menjadi inspirasi kepada pembangunan masa depan dunia. Kemajuan bukan sekadar membina bangunan yang tinggi, tetapi membina masyarakat yang berintegriti. Terima kasih kerana sudi menonton video saya hingga ke akhir. Sekiranya sahabat dan kawan-kawan suka dengan video ini, sila subscribe channel saya dan juga share video ini. Mudah-mudahan ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat, salam ceria dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.